Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada penonton yang saya hormati, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rahim Izzuddin bin Zulkifli, membuka bicara dengan rendah hati. Madal bicara saya ingin bercerita tentang video yang bertajuk Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Sebelum itu, saya ingin terangkan apa itu bahan digital dan bagaimana ia boleh memperkasa pendidikan negara. Bahan digital ialah platform yang akan mempermudahkan akses ilmu dan menjadikan pembelajaran lebih menarik untuk dipelajari oleh murid. Ia dapat memperkasa pendidikan negara dengan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan ilmu yang berkualiti. Dengan bahan digital, pembelajaran akan menjadi lebih interaktif, menarik dan membantu sistem pendidikan negara dapat berkembang dengan maju. Bahan digital kini menjadi satu kemestian dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang sangat membantu pelajar dalam pembelajaran adalah ChatGPT. ChatGPT ialah sebuah model kecerdasan buatan AI yang dibangunkan oleh OpenAI. Ia mampu menjawab soalan, memberi penerangan, bahkan membantu menyediakan bahan pembelajaran dalam pelbagai subjek. Ia adalah satu bentuk interaksi digital yang memudahkan guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Di sekolah, ChatGPT dapat mempercepatkan pencarian maklumat dan memudahkan pemahaman pelajar. Dengan hanya beberapa klik, pelajar boleh mendapatkan penjelasan yang jelas serta terperinci tentang topik yang dipelajari. Sebagai contoh, pelajar yang kurang faham tentang matematik atau sains boleh bertanya dan mendapatkan jawapan dengan mudah dalam pelbagai cara yang senang difahami. Selain itu, ChatGPT juga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang interaktif. Ia bukan sahaja boleh memberi jawapan, malah ia juga boleh berbual dengan pelajar, memberi mereka latihan atau ujian yang ringkas, serta memberi cadangan bahan pembelajaran tambahan yang sesuai dengan tahap mereka. Ini akan membantu mempertingkatkan kualiti pendidikan negara dan membawa kita ke arah kemajuan yang lebih maju dengan sistem pendidikan. Kesimpulannya, ChatGPT bukanlah sekadar satu alat teknologi, tetapi ia adalah satu revolusi dalam dunia pendidikan yang akan transformasikan sistem pendidikan negara. Gelombang digital penuh bererti menyulam ilmu dengan kemahiran. Manfaatkan peluang yang berharga ini untuk masa depan yang penuh kejayaan. Saya Muhammad Rahim Izzuddin dengan ini mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.